Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'. Khabar para penonton semua, harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan 2025 #hadis. InsyaAllah dalam episod ini kita akan sambung bersiar dalam episod yang ke-13, iaitu kita dah masuk dalam khabar mardud, iaitu khabar yang tertolak. Hadis yang dalam kategori tertolak. Tapi hadis yang di bawah kategori daif ini mempunyai banyak perbincangan. Perbincangan dia luas. Jadi bukanlah kita nak kata hadis daif tu confirm kita boleh tolak terus, tak. Tapi ada perbincangan dia lebih panjang. Jadi insyaAllah dalam episod ni kita akan cuba bincang sikit. Tapi sikit je lah. Sikit je. Okey, jadi pertama sekali kita kena tahu dulu daif tu apa maksud dia. Daif itu daripada sudut bahasa kita tengok tu lughah daddul qawi, iaitu dia berlawanan kepada kuat, maksudnya lemah lah ya. Daripada sudut istilah pula, hadis daif itu bermaksud lam yujma' sifatul hasan bifaqat syartin min syurutihi, iaitu maksud dia lam yujma' sifatul hasan, dia tidak mengumpulkan sifat hasan. Bagaimana kita dah bincang sebelum ni dalam episod yang lepas, kita bincang tentang hadis sahih dan hadis hasan, iaitu ada 5 syarat untuk satu hadis tu mencapai status sahih. Iaitu yang pertama, ittisalus sanad, kemudian adalatul ruwah, kemudian dabtul ruwah, kemudian adamu illah, adam syuzus. Ittisalus sanad, sanad yang bersambung. Adalatul ruwah, adil, perawi yang adil. Dabtul ruwah, perawi yang dhabit. Kemudian adamu illah, tiada penyakit, dan adamu syuzus, maksudnya tiada percanggahan. Jadi sama juga dengan hadis hasan, cuma hadis hasan tu dia kurang sikit mungkin daripada segi dhabit atau rawi atau adalatul ruwah mungkin. Tapi senang cerita, sahih dengan hasan tu tak jauh beza. Syarat untuk satu hadis tu mencapai status sahih atau hasan. Tapi bila kita cerita tentang dhaif, dia hilang. Dia tidak mengumpulkan syarat-syarat hadis hasan. Hilangnya satu daripada syarat-syarat tu. Jadi kalau kurang dia satu syarat, teruslah dia menjadi hadis dhaif. Okey. Terusnya, dalam slide ni pula saya bagi contoh. Haddatsana Abu Ahmad Al-Marar bin Hamuyah, haddatsana Muhammad bin Musaffa, haddatsana Baqiyah bin Walid an Thawri bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul 'aidin lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Aid, iaitu malam Aidil Fitri dan Aidil Adha, maka hatinya tidak akan mati pada hari matinya hati. Maksudnya hati dia hiduplah. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, tetapi hadis ni telah pun dinilai oleh ulama hadis, dan ia dinilai sebagai, ada yang mengatakan daif, ada yang menilainya sebagai palsu. Kenapa? Kerana terdapat seorang perawi yang bernama yang saya gariskan ni Baqiyah bin Walid. Dikatakan Baqiyah bin Walid ini dia banyak melakukan tadlis. Apakah itu tadlis? Kita akan bincang dalam episod yang akan datang. Okey. Jadi dikarenakan seorang sahaja dalam sanad ini yang melakukan tadlis, bahasa mudahnya tadlis ini dia menukarlah nama seorang perawi itu. Maksudnya perawi itu mungkin bermasalah, tapi dia menyembunyikan masalahnya perawi. Saya minta maaf kalau saya silap, tapi jangan risau, benda ni memang ada episod yang khas, memang kita akan cerita bab tadlis tu saja. Hadis tadlis. Okey. Itu contoh untuk hadis dhaif. Okey, seterusnya, hukum riwayah. Apakah hukum kita nak meriwayatkan hadis dhaif? Seperti saya dah kata dalam episod lepas, kita nak riwayatkan hadis yang sahih ataupun hasan, tak ada masalah, silakan. Tapi hadis yang dhaif ni, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi kita dalam episod ni, dalam siri Ramadan ni, saya nak kata boleh untuk kita meriwayatkan hadis dhaif. Apa maksud riwayat ni?
Maksudnya kita nak sebarkan hadis dhaif ni. Jawapannya boleh. Tetapi ada syarat dia. Iaitu hadis dhaif itu yang pertama, dia tidak berkaitan alla tata'allaq bil aqaid. Maksudnya dia tidak berkaitan dengan bab akidah. Yang seterusnya, alla takun fi bayan al-ahkam al-syar'iyyah. Maksudnya dia tak ada berkaitan dengan hukum hakam syar'iyyah. Halal haram, hadis dhaif tak ada kaitan apa-apa dengan haram. Habis tu dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan bab fadail a'mal. Targhib wa tarhib. Maksudnya nak naikkan semangat kita untuk beribadah ataupun nak memberi ancaman tentang sesuatu. Okey. Seterusnya, hukmul amalu bih. Apakah hukum untuk kita beramal dengan hadis dhaif? Maksudnya kalau kita jumpa satu hadis dhaif, boleh tak kita nak beramal dengan hadis dhaif tu? Jawapannya boleh. Tetapi ada ulama yang kata boleh, ada ulama yang kata tak boleh. Dalam hal ni, dalam kes ni, Imam Ibn Hajar dia kata boleh kita nak beramal dengan hadis dhaif. Tetapi ada syarat dia. Ada 3 syarat yang telah ditetapkan. Yang pertama, an yakun ad-dha'ifu ghairu syadid. Maksudnya hadis dhaif yang kita nak amalkan tu, dia mestilah hadis dhaif yang ringan. Apakah hadis dhaif yang ringan? Kita akan bincang juga dalam episod yang akan datang. Dia bukan hadis dhaif yang berat. Okey. Berat tu apa, ringan tu apa, itu kita dalam episod akan datang lah. Okey. Yang kedua, an yudraju al-hadis usuli ma'mul bih. Maksudnya, secara mafhumilah, secara kesimpulan, untuk mudah saya nak kongsikan. Dia senang cerita, dia ada asal lah hadis ni. Ada asal. Maksudnya, mungkin dia ada sandaran daripada hadis yang hasan ataupun sahih. Kan? Dia tak terlalu macam ganjil sangat lah. Senang cerita macam tu. Dan okey, yang seterusnya, alla i'tiqad inda al-amalu bihi thubutihi bal i'tiqad al-ihtiyat. Maksudnya, bila kita nak amalkan hadis yang dinilai sebagai dhaif ni, kita ikhtiar je. Maksudnya ikhtiar tu macam nak cakap? Ikhtiar ni maksudnya InsyaAllah bila kita buat tu dapatlah pahala, macam tu. Tapi kita bukannya menjadikan amalan tu sebagai mengkhususkan amalan tu. Maksudnya kita memang buat ni confirm dapat apa yang dinyatakan tu kan. Contohnya ada satu hadis dhaif. Inilah tadi yang kita bincang dalam slide yang lepas tu kan. Ada yang kata hadis tu dinilai sebagai dhaif, tapi ada juga yang kata hadis tu maudhu', maksudnya hadis tu palsu. Tapi kalau kita berpegang dengan ulama yang mengatakan hadis tu hadis dhaif, maksudnya kita nak beramal dengan hadis tu, tak ada masalah kita beramal, tapi maksudnya kita bukanlah yakin 100% macam hadis sahih, tak. Tapi kita macam buat je lah, insyaAllah moga-moga dapatlah seperti apa yang diganjarkan tu kan, yang dinyatakan tu. Sebab dalam bab memberi pahala dan memberi dosa, ini hanya Allah sahaja yang boleh bagi. Kita manusia tak layak. Jadi sebab tu bila kita nak beramal dengan sesuatu tu, kita kena cek terlebih dahulu adakah terdapat sandaran sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis kan. Jadi begitulah juga dengan hadis dhaif ni. Bila kita nak beramal, kita kena pastikan, maksudnya kita janganlah kita terlalu menekankan, terlalu memberatkan benda tu seolah-olah dia hadis yang sahih. Tidak, dia hadis dhaif sahaja. Bukan kita tak pandang langsung, tapi kita macam 50-50 itulah. Sebab tu dia panggil ikhtiar. Bahasa Melayu ikhtiar juga. Kan? Begitulah. Jadi kita dah bincang. Nak beramal mesti tak boleh hadis yang berat. Dia tak boleh bercanggah. Dia tak boleh. Dia mesti ada asal hadis tu. Senang cerita. Kemudian kita tak boleh, maksudnya yakin 100% memang hadis ni memang mendapat seperti apa yang dinyatakan. Lagi satu saya nak tambah. Bila kita cerita tentang hadis dhaif ni, sebenarnya ada satu slide tapi saya lupa nak buat. Tapi tak ada masalah. Ni ringkas saja. Iaitu macam mana kita nak meriwayatkan hadis dhaif. Kita tak boleh kata dengan lafaz yang orang kata apa, memang penuh keyakinan bahawa ini adalah kata-kata Nabi. Tidak. Tapi kita boleh kata seperti
Sebagai contohnya, ada riwayat yang pernah mengatakan Nabi kata sekian sekian sekian. Tapi kita kena bagi tahu orang ini hadis dhaif. Kalau macam hadis sahih tu tak ada masalah. Kita boleh cakap kan. Contoh um, yang amalkan perkataan yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim kan. Sebagai contoh kan. Itu hadis yang memang dah dan dinilai memang makbul, diterima, tak ada masalah. Jadi tak ada masalah untuk kita tak beritahu orang hadis tu okey atau tak okey kan. Sebab hadis tu orang dah okey, semua tak ada masalah. Kita boleh kongsi tanpa ragu-ragu. Tapi bila kita cerita tentang hadis dhaif, bila kita cerita tentang hadis maudhu', kita kena nyatakan apakah status hadis tersebut. Kerana dibimbangi orang akan mengingat perkara yang kita kongsikan itu adalah satu sunnah. Kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab bagaimana episod yang lepas kita cerita, kalau kita jumpa satu hadis yang dinilai sebagai dhaif, kemudian kita jumpa hadis yang lebih kuat daripadanya. Hatta hadis yang hasan sekalipun, kalau kita jumpa hadis yang lebih kuat daripadanya, hadis yang sahih, maka kita kena berpegang kepada dengan hadis yang lebih kuat itu. Okey, jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja dulu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan 2025. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.